Anak-anak I pula memang ratu eczema macam Heeh. bapak dia. Heeh. Husband I ada chicken skin Mhm. dan juga Allah. ada eczema. So Heeh. chicken skin dia memang very bad lah dekat sini. Heeh. Very bad. Kalau eczema dia pula eczema jenis yang induced by heat tau. Heeh. So memang eczema dia memang daripada zaman kita orang bercinta dulu, nampaklah dia selalu pergi pergi klinik, kalau dah macam terlalu panas, Ambil injection. ambil injection, ambil steroid. Mm. Sebab kalau tak takut throat tutup. Macam itulah. So aku dah fikir dah anak-anak aku ni macam mana kalau kahwin dengan mamat ni kan. Memang ternyata lah ya keluar eczema tu. Mewarisi. Sebab tu kalau anak yang sulung dia tak eczema tapi kering yang bayangkan umur baby-baby patutnya selembut kulit bayi. Ini selembut kulit wanita berumur 60 tahun. Allahu Akbar. Kering sangat dekat bahagian betis je. I've tried so many things. So Alhamdulillah sebab dalam ni the first ingredient alone adalah coconut oil. Betul. Ingredients kedua dia adalah sweet almond oil. Dia bukannya sweet almond oil yang kita sembang duduk kat tangga nombor 9 Bukan. dia top 3. Top 3. Top 3. Sebab tu bila kita minta dekat pihak R&D dengan kita punya our own formulator, kita cakap macam mana nak kembalikan that natural oil. Itu yang kita belajar. Ada squalane. Squalane ni korang datang daripada buah zaitun. So bermaksud buah zaitun ni bila dipicit-picit minyak tu, dia mimik the natural oil Minyak badan kita. yang badan kita. Sebab tu bila datang dia macam make sense. Hai kawan. Ada macam kawan tu. dia macam tu. So macam sebelum ni hydration memang penting lah, coconut lah, sweet almond oil kan. Tapi squalane oil tu penting gila sebab mungkin you lack of penghasilan that natural oil. Moisture. Yang moisture tu. bagi kulit kita jadi moist tu. Ya.